Nak kuruskan badan tapi tak ada masa nak pergi jogging kat luar, try buat senaman ni. Garanti boleh buat anda kurus. 3 senaman mudah je untuk orang yang suka tengok TV. First, you kena duduk. Nah, pandang TV kat depan, dia tolak kat atas, relax, duduk bangun je. Duduk, bangun, tolak. Now, calf you rapat supaya balancekan badan you. Jadi bila you turun bawah, relax je. Jangan laju-laju, relax. Dada kat atas. Angkat balik. Balancekan badan. Ni bagus untuk pinggul, untuk quadricep, untuk hamstring sekali. Pelan-pelan. Cuba buat 10. 3. Relax. 4. Relax. 5. Kalau perasan saya punya calf tak beralih daripada sofa, rapat je supaya senang nak balance. Lepas tu kita rasa lebih selesa. Lagi 2. Pelan-pelan. Last one. Hurrah. Okay, relax. Ni untuk lengan dan juga dada juga. Tangan dekat belakang. Kaki cuba lurus macam ni. Lepas tu duduk. Lepas tu tolak lutut ke depan. Okay, dah relax. Longgarkan lutut anda. Siku ke belakang, jangan ke tepi. Takut kecederaan. Turun bawah. Stretch dada tu. Tolak balik. 1. 2. Sama juga buat 10 kali. 3. 4. 5. 6. Pelan-pelan. 7. 8. 9. 10. Okay, relax. Nah, sekarang dekat belakang, kaki cuba lurus. Rapatkan lutut dengan dada pelan-pelan. 1. Stretch. 2. 3. 4. 5. Sama juga 10. 6. 7. 8. 9. 10. Okay, relax sekejap. 30 saat ke 60 saat. Tolak peluk ke depan, stretch sebab sakit kan. Turun bawah, duduk kejap. Dah bersedia, buat round yang kedua pula. Cuba buat sebanyak anda boleh dalam masa 10 minit. Siapa kata duduk diam tengok TV tak boleh nak kempiskan perut buncit? Mesti boleh. Tapi ingat, nak turunkan berat badan, fokus pemakanan dulu, baru senaman. Follow saya kalau anda nak senaman-senaman yang lebih mudah setiap hari, khas untuk anda.